Hai. Ni bukan terung tau. Tapi ni badak berendam. Okey, biasanya kita buat bulat-bulat macam tu je kan. Tapi kita buatlah bagi bentuk-bentuk sikit. Mula-mula tepung pulut. Lepas tu masuk garam sikit, masuk gula, masuk santan. Lepas tu kita masuk air sikit je, jangan banyak. Kita tak maduh, kita lembek. Okey, lepas tu kita bahagi 3 warna. Okey, senang je. Lepas tu hampa ada inti kelapa kan. Kalau ada, kalau tak ada, buatlah. Okey. Lepas tu kita buat uli-uli macam ni. Senang je. Lepas tu kita bubur dalam air. Okey, kalau dia terapung tu maknanya dah masak. Lepas tu untuk kuah dia, santan, masuk daun pandan. Masuk sagu sikit. Kalau tak mau pun tak apa. Masuk gula sikit, masuk garam sikit bagi balance. Lepas tu kami masuk tepung berai untuk bagi dia pekat sikit ya. Jangan banyak tau. Lepas tu baru kita bubur balik badak kita tu. Walaupun rupa dia bukan badak lah. Weh, hampa kena cuba resipi ni. Sebenarnya kuah dia terbanyak tu. Tapi hampa kurang-kurang lah kuah dia. Jangan berbanyak-banyak. Sedap kalau makan sikit-sikit. Manis-manis masim macam tu. Ya Allah, sedapnya. Kalau hampa nak bubur ais pun boleh. Ya Allah, sedapnya. Okey, selamat mencuba.